Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sesuai, salam PTM Sendirian Bangsa. Saya Noshka Minta Arsyad, peneliti tahun 3 Kejuruteraan Kimia dengan Kepujian, Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Tenaga. Saya merupakan Presiden Kelab Proses CTM pada sesi 2023-2024. Sebagai Presiden, saya percaya untuk mengubah stigma masyarakat mengenai kesihatan bukanlah hal yang mudah. Inisiatif yang berterusan dan bersifat holistik perlulah diambil. Oleh itu, pada sesi lepas saya telah menganjurkan 23 program yang berkolaborasi bersama pelbagai pihak untuk memastikan isu kesihatan dapat disebarluaskan dalam kalangan komuniti. Antara program yang telah kami lakukan adalah Change the Stigma Awareness is for All. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya menjaga kesihatan mental, menyediakan ruang sokongan bagi mereka yang mengalami cabaran emosi, mempromosikan kesejahteraan holistik termasuk keseimbangan antara kehidupan akademik, kehidupan sosial dan juga kesihatan diri. Terdapat 11 subprogram yang terdiri daripada 2 pertandingan, 6 webinar, 1 demadara dan 2 kesukarelawanan. Program yang kedua pula adalah Change the Stigma Hope for the Homeless. Program ini diadakan untuk memberikan bantuan keperluan asas kepada gelandangan dan juga mendedahkan masyarakat pada realiti sebenar kehidupan gelandangan agar stigma terhadap mereka dapat dikurangkan. Melalui program ini, saya belajar bahawa kepimpinan bukan sekadar memimpin organisasi, tapi juga memberikan manfaat pada mereka yang memerlukan. Proses bukan sekadar sebuah kelab kesihatan. Ia adalah ruang untuk membentuk pemimpin yang berjiwa besar, empati yang tinggi dan kesungguhan untuk membawa perubahan kepada masyarakat. Saya berpegang pada moto, usaha yang kecil mampu mengubah dunia sekiranya berterusan. Kami di Proses akan terus mencari pendekatan yang kreatif dan inovatif dalam melaksanakan program-program yang memberikan impak kepada komuniti. Saya percaya setiap pemimpin bukan hanya diukur dari kejayaan yang dikecapinya, tapi daripada perubahan positif yang dibawanya kepada orang lain. Terima kasih.